Lelaki, kau kena fikir, satu benda dalam dunia ni, separuh daripada populasi adalah perempuan. Jadi, perempuan yang kau rasa sangat istimewa tu, sebenarnya tak istimewa pun. Itu cuma ilusi dalam kepala kau. Semakin kau letak di atas tata dalam fikiran kau, semakin kau hancur bila kau bercakap dengan dia. Sebab kau dah letakkan dia lebih tinggi daripada kau, walhal dia cuma manusia biasa. Dia pembangun pagi, masuk tandas, berak macam manusia lain. Apa beza dia dengan lelaki yang lain? Kau rasa dia lawa sangat? Percayalah, ada perempuan yang jauh lebih cantik. Mungkin kau belum jumpa mereka, belum ada nombor mereka, tapi mereka wujud. Jadi jangan terdesak pada satu perempuan yang kau baru keluar. Kau boleh je keluar dan upgrade diri kau dan cari perempuan yang jauh lebih cantik, jauh lebih baik. Macam aku boleh relax je. Terus terang aku cakap, sebab aku tahu nilai diri aku. Aku bukan sebarangan lelaki, aku juara underground fighter, berkarisma. Perempuan mana pun tahu aku bukan jual maruah aku yang akan call dia setiap masa, bawa dia pergi kerja atau jadi pemandu peribadi dia. Aku ada hal yang penting aku nak uruskan. Dari awal lagi aku cakap, aku tak pernah struggle langsung dengan perempuan ni sebab fokus aku bukan pada perempuan. Laki zaman sekarang buang masa dengan game yang kononnya ajar cara nak teka perempuan. Semua omong kosong. Semua benda tu salah. Fokus kau sepatutnya bukan pada perempuan tapi pada diri kau sendiri. Bila kau improve diri kau, bila kau capai level yang tinggi, perempuan akan datang sebagai bonus. Tak payah nak kejar. Masalahnya sekarang, ramai lelaki yang buang masa nak kejar perempuan 24 jam. Bila fail, mereka merayu-rayu macam budak tak cukup kasih sayang. Hasilnya, hilang semua hormat. Kalau kau dah tahu tak dapat, jalan je. Jangan jatuhkan harga diri kau. Faham satu benda dalam bab perempuan. Banyak perkara yang kau tak boleh nak kawal. Mungkin masa tu tempat tertutup. Mungkin dia tak minat. Mungkin dia ada lelaki yang lain yang memang high level. Kadang-kadang memang kau akan kalah. Kadang-kadang dia tengah tengok lelaki yang jauh lebih gempak daripada kau. Itu realiti yang kau kena terima. Tapi apa yang kau boleh kawal? Harga diri kau. Jangan sampai kau terdesak. Jangan sampai kau jadi bahan ketawa. Jaga penampilan kau. Jaga body language kau. Jaga mentaliti kau. Itu semua dalam kawalan kau. Tapi aku tak sokong dengan fake game yang ajar kau jadi orang lain semata-mata nak dapatkan perempuan. Itu tak boleh tahan lama. Jadi diri kau sendiri. Tapi versi yang paling mantap. Diri kau yang paling confident. Bukan sombong, tapi yakin. Bila kau yakin, kau akan lead perempuan. Bila kau lead, perempuan akan ikut. Perempuan tak suka lelaki yang lembek, yang tanya setiap keputusan. Dia nak lelaki yang tahu apa benda yang dia nak buat dan dia terus buat. Ingat satu perkara. Yakin yang sebenar tak perlu bising. Tapi bila kau jalan masuk satu tempat, semua orang rasa orang kau. Kau punya confident, kau punya arrogant, kau akan menang sebelum game mula. Kalau kau rasa kau boleh date dengan Megan Fox, pergi je. Jangan takut. Tak payah nak fancy sangat. Pakai je baju 2 hari tak basuh. Tak payah nak sikat rambut pun tak apa. It's okay bro. Sebab bila kau present, dia pun akan rasa terik dalam masa beberapa minit. Kau dah control situasi. Bukan sebab kau try hide, tapi sebab kau tahu siapa diri kau. Itu power sebenar. Aku tak pernah buang maruah aku demi cinta. Tak pernah. Dan takkan pernah. Itu masalah utama. Bila lelaki patah hati, bukan sebab sakit. Sakit itu tak salah. Tapi sebab engkau biarkan diri kau hilang hormat semata-mata nak kejar rasa sayang. Itu salah. Tapi buang harga diri, itu juga bodoh. Aku tak pernah cakap cinta itu salah. Aku cuma cakap kalau kau buang harga diri kau semata-mata untuk cinta, itu adalah bodoh. Dulu masa aku umur 20 tahun, aku bercinta dengan seorang budak elit penari. Penari utama di sekolah, ballet. Budak Thai dance city. Aku dengan dia, aku tak ada apa-apa pun. Baru start jadi street fighter. Poket kosong. Tapi dia sanggup datang jumpa aku. Sejam setengah drive, setahun lebih kami okey. Aku sayang dia. Gila bodoh. Bolehlah juga masa tu
Aku memang sayang dia, jujur aku cakap. Tapi lepas dia habis belajar reality sepak muka dia, tak dapat kerja belet, lalas dia menari dekat kelab, masuk Zouk KL. Bukan bogel, bukan menari bogel, tetapi dia menari depan lelaki yang kaya-kaya yang hidu beer dalam bilik VIP. Dia mula balik lewat, dia dah malas nak jumpa aku, jarak makin jauh, hati dia pun macam makin longgar. Lepas tu, dia start berhubung dengan lelaki peninju terkenal. Masa tu aku tahu game ni dah berubah. Bila jumpa, kami gaduh. Dia start bandingkan aku dengan lelaki tu. Aku cakap satu benda je. Kalau kau nak bagi diri kau kat lelaki lain, pasti kau dapat bayaran. Jangan jadi free hiburan. Abang aku Eddie tanya kenapa? Dia tanya, kenapa kau bagi dia lesen buat macam tu? Aku jawab, sebab aku tahu aku dah kalah game ni. Game ni dah tamat. 3 bulan lepas tu, game over. Aku tak tahu dia tidur dengan siapa dan aku tak boleh sebab aku dah buat satu keputusan penting. Kadang-kadang nak selamatkan diri kau kena lepaskan Queen. Kalau kau stay, kau akan reput. Perlahan-lahan. Ramai lelaki yang sanggup sebab janji, sebab memori, sebab takut hilang. Tetapi akhirnya perempuan tu tetap tinggalkan kau. Dan kau tinggal sepihan diri kau yang dulu, yang kuat. Semuanya hancur apa yang kau bina. Jangan kau hilangkan harga diri kau semata-mata untuk perempuan yang dah pergi kepada orang lain ataupun perempuan yang dah tak nakkan kau. Dan apa perempuan nak daripada lelaki? Itu bergantung umur dia berapa, dia tengah fasa nak berseronok atau fasa nak settle down. Tapi secara umumnya, perempuan nak penyelesaian masalah. Kalau dia datang dengan 1000 masalah dan kau tak boleh nak settle satu pun, game over. Tapi ada satu lagi benda yang lelaki selalu lupa. Perempuan perlukan drama. Bukan gaya tarik rambut, tapi excitement. Rasa hidup, rasa roller coaster. Tengoklah apa yang mereka suka. Tengok apa? Kadahish yang gosip drama. Kalau hubungan kau tak static, flat, tenang macam kolam tanpa ikan, jangan heran bila dia stand cari cabaran lain. Kau kena jadi kombinasi yang luar biasa. Pemimpin, pelindung, pembakar semangat, penghibur 5% dan pada masa yang sama kau misteri. Itu bab yang paling penting. Dan kalau dia datang dengan masalah dan kau hanya mampu gosok belakang dia sambil kata, sabar ya sayang, lupakan. Dia nak lelaki yang boleh buat dia rasa dunia ni bawah kawalan. Bukan lelaki yang tunduk bawah tekanan. Masalah utama, lelaki yang tak faham dunia ni kejam. Lelaki yang tanya aku, macam mana nak dapatkan perempuan? Aku jawab satu je, sebab kau pecundang. Dia tanya lagi, tapi macam mana? Aku ulang, sebab kau pecundang. Itu macam kau tanya aku, macam mana nak menang F1 tapi kau bawa basikal lipat. Kalau dengan orang yang ada jet, game ni memang dah berat sebelah. Dan akan jadi makin teruk, standard makin naik. Permintaan makin tinggi, kalau kau tak naik level, kau akan lenyap. Semua lelaki nak perempuan tu. Tapi bukan semua lelaki yang sanggup bayar harga diri. Bayar harga untuk jadi yang terbaik. Tak semua lelaki yang sanggup. Nak lawan Ferrari, naiklah Ferrari. Jangan angan-angan nak naik motor kapcai. Kalau kau bawa Nissan buruk dan tak nak ubah hidup kau akan kalah sampai bila-bila. Terus terang aku cakap. Dan kau perlu upgrade diri kau, bukan setakat jaga badan, jaga disiplin, jaga income, jaga visi hidup kau, jaga aura kau. Dan jangan percaya pada ayat manis yang jadi diri sendiri. Itu ayat untuk orang yang kalah, yang rasa nak okey. Kalau kau kalah, yang rasa nak okey, kalau kau nak perempuan yang dihormati dengan dihormati kau kena jadi yang lelaki dihormati dulu. Kau nak perempuan yang dihormati oleh ramai lelaki, kau perlu jadi lelaki yang dihormati dulu. Perempuan tak cari lelaki yang baik, dia cari lelaki yang power. Lelaki yang bila masuk bilik semua orang senyap.
Lelaki yang bila bercakap semua orang akan dengar. Lelaki yang bila duduk semua orang akan rasa standard dia kecil. Itu standard sebenar. Jadi jangan main game. Jadi lelaki, kalau kau tak sanggup nak main ikut standard, dunia tak bagi diskaun untuk lelaki yang pecundang. Terus terang aku cakap.